Ni macam ada benda ni kat sini. Pit, ada on call, Pit. Ada on call. Cancel dulu, cancel. Cancel call. Ranjak aku tiba-tiba ada lagu. Kat mana? Kat sini. Kat sini. Ya. Semangat juga anggota aku. Ayo, semangat. Geng, kat sini, geng. Korang tengok je macam daun basah-basah ni kan. Screen kosong, geng. Screen kosong. Tapi panas, geng. Panas. Pandarian, jalan Pandarian. Dia punya kat sini jadi panas. Bahang dia jadi bahang. Bukan sejuk tau. Padahal baru lepas hujan. Assalamualaikum. Oh tu. Ada suara gelak. Ada yang suara ketawa dalam. Weh, aku cakap sabar, bah. Aku cakap sabar. Jerit. Bukan. Suara gelak tadi. Ada dengar. Ada. Macam perempuan ketawa. Sini dia. Orang takut tak kentut. Orang takut dia mengelupur. Ya Allah. Kat sebab tempat sini dia aura dia kuat kat sini, geng. Aim ke? Ya. Weh. Ada suara lah. Yang lain 1,400 orang. Keep share, geng. Tap screen dan share. Sampai-sampai tu jalankan donat. Macam ada suara budak kecil. Pandarian pun sama. Jalankan share, tap screen dan touch kat atas tu, geng. Ada suara budak kecil kan? Siapa? Tuh. Kau bawa. Boleh tak kalau kau nak terus pergi ke rumah tu, terus je. Terima kasih. Come on, geng. Terima kasih. Saya pakai lampu malap, geng, sebab nak jimat bateri. Nanti sampai ke rumah nanti saya pakai lampu atas ni. Kosong, oi. Geng, semua geng gerak-gerakkan, geng. Geng, korang gerak-gerakkan. Geng, semangat sikit, geng. Bagi kita orang semangat sikit untuk masuk ke kawasan rumah tu. Sebab saya dengan Wanted beranikan diri untuk masuk ke situ, geng. Tunggu kita orang bagi tahu bahawa bagi je. Aduh, banyak nyamuk lah sini. Nyamuk kagas. Pukul, terima kasih Mama Rizky.
Kita sebut sedikit tentang rumah yang kita orang tengah menuju. Untuk rumah ni adalah rumah seorang dukun pada waktu dahulu. Okey. Pada 15 tahun lepas dukun ni dia bomoh lah tu, bomoh ni pada 15 tahun lepas dia Terima kasih. diilham ataupun diuham gerak-gerak donat ni oleh sekumpulan remaja yang cuba mencuri harta benda milik beliau. Ada yang kata mencuri lembu beliau, ada yang kata Semangat geng. tapi saya tak dapat nak. Jangan bagi skrin kosong kan. Ayo. Kep. Depan tu macam hitam. Rumah ni masih lagi bersih di kawasan Harapan. Kat kawasan pintu masuk ke rumah tu. Aku nampak lah, aku nampak. Apa dia? Weh, jangan kejap. Jangan kejap. Weh, jangan kejap. Weh, tunggu aku. Weh. Jangan. Weh, jangan kejap. Dekat sini woi. Dekat sini tadi ni. Hati-hati tengok bawah semua dalam berlari tu. Ya Allah. Hitam siap besar dia. Besar hitam. Ya Allah. Ada sungai. Sambil kita bercerita tadi, ada satu lembaga hitam besar di kawasan ni. Betul-betul kawasan ni. Saya lari geng. Besar. Saya jujur geng, saya lari sebab saya tertinggal belakang, saya takut. Jadi saya ikut diorang lagi. Ya Allah. Assalamualaikum. Semangat. Waalaikumsalam geng. Okay. Dan jangan lupa pin tas tu tu. Saya kejar si ni tadi. Apa-apa. Rumah ni Geng, kau mau geng? Aduh. Dah lepas ke? rumah ni masih lagi dalam keadaan bersih seperti ada orang Oh, jaga. aku ingat kat depan lagi. Dan ada juga yang penduduk tempatan sikit ada dia kata Alah, tempat ni ke? sebab dalam ni ada sungai. Yang sebelah aku. Diorang ada diganggu, pernah Lepas diganggu waktu diorang mancing. Dia tahu. Okay. Macam apa? Dan ada satu cerita yang saya tahu, sewaktu di depan tu ada satu kawasan mancing. Okay, depan tu ada satu kawasan mancing. Ketika orang ramai tengah mancing, ada satu makcik ni, dia tinggal Salah. dekat mana base kita sekarang tu, dekat dalam kereta. Dia diganggu teruk sehingga kan dia demam pada keesokannya. Ini cerita yang saya tahulah, yang orang cerita kat saya. Bunga-bunga ros kita. Ayo black boy pun sama lagi. Ayo semangat korang. Dia bagi semangat sikit geng. Skrin kosong. Bukan saja Saya di dengan rumah Wan ni tu nak pergi gangguan tengok ni, dalam. malah gangguan itu sampai ke base. Yang mana tak pastikan semua tu. Tolong jangan mengarah ada. Tak payah pakai lugu-lugu lah Zaidul. Aku nampak benda kat belakang. Yang Ada bercakap muka dengan lah kau ni belakang. owner live ni Kau tak payah lugu dengan aku. Muka kau muka Jawa je. Waalaikumsalam. Okay, kita cuba Belakang masuk. tu ada muka. Nampak tak ni? Okey. Aku nampak. Dalam rumah ni. Aku nampak geng. Yup. Sebab barang tu diorang kata ada lagi situ. Diorang tak bakar pun. Jep. Tuan masuk ah. Tuan masuk kan? Hati-hati ah. Dalam langit kencing tu. Sekejap geng. Saya semak sikit. Saya kena pandang bawah. Hati-hati. Sini dulu tak silap saya ada
Assalamualaikum Oh, Akbar. Terkejut. Terkejut geng, bukan korang geng. Saya kat sini pun terkejut geng. Sekejap. Mata saya gatal lah. Tengok salah. Kat belakang ni tadi ada muka geng. Kat belakang ni tadi, sebelah ni. Dia tengah, dia tak tahu lah. Oh, ada lagi lah barang tu. Okey. Burung pun ada lagi. Tiba balik tu, tiba balik. Donat tak bergerak langsung, tiba balik. Jangan masuk. Jangan masuk, tiba balik. Sini kah? Sini dah. Hah? Saya ingat barang tu. Apa tu? Apa kita pacak sini? Kita pacak. Geng, kalau korang nak saya wanted dengan apa ni masuk, korang bantu geng. Come on guys. Ted. Tak sini tak? Sekejap aku mau kencing lah. Mau. Sekejap Aku mau pipis. Ayo geng korang. Mana tandas? Tandas. Ayo geng, semangat korang ni. InsyaAllah. Sambil tu geng ya, sambil ni. Bantu-bantu tas kita sikit-sikit geng. Seorang sikit insyaAllah geng. Ya. Seorang sikit insyaAllah. Kat, kau ingat tak Kat? Benda putih tu yang dekat ada satu macam bekas tu, yang depan tu. Kau ingat tak posisi dia macam mana? Ingat tak posisi dia macam mana? Aku rasa macam posisi yang sama. Posisi yang sama? Masih posisi sama. Aku tak tempat masuk tadi. Sebab tak silap saya macam kepala dia sebelah sana, badan dia belah sini. Lagi tu kan. Tak tahu, mungkin perasaan saya kot. Apa? Tak dicuba apa-apa pun sebab saya nak saya macam pelik je. Sebab saya Geng, sebelah semangat sana. korang. Skrin jangan kosong geng. Go korang. Come on geng. Dekat live penarian 2,000 kat live posting. Donat seorang sepertiga pelukon tak gerak je. Ayo geng korang, go. Semangat geng, semangat. 5 minit tak gerak, saya panggil dia orang balik base terus. Gerakkan ramai-ramai. Ayo geng korang. Come on geng. Korang bagi Ya gerak namo, sikit, terima geng. Korang kasih bagi gerak ni, kita Murah masuk ni. Skin. Come on geng. Semangat sikit geng. Come on semua. Aduh, jangan senyap saja. Jangan senyap, kita nak masuk ni. Baru nak masuk tadi dah ada dengar bunyi-bunyi. Kita undur balik. Apa ni? Jap. Macam bunyi step besar. Macam bunyi ni, mocun. Tapi sana hutan. Sungai. Aku takut ni. Takkan sana ada camp ke apa. Masuk je. Okey, gerakkan dulu donat tu. Ayo geng korang go. Come on geng, bantu geng. Kau tak payah layan komen, biar aku layan bocah-bocah dalam ni. Okey, baik. Okey geng, gerakkan geng. Gerakkan donat tu, gerakkan donat tu. Semangat. Tak banyak tu. Kita ramai kat dalam ni. Bila bagi sikit-sikit, benda tu jadi mudah. Korang jangan sampai aku menjadi pahlawan bertopeng malam ni. Terima kasih mana yang bagi. Niko, terima kasih Murah Skin. Come on guys. Asap. Ayo geng, semangat geng. Bagi jalan Korang donat jangan, kita, geng. korang Terima jangan. kasih, terima kasih. Harap kau Kamu orang sih. lain. Korang. Kalau Kau korang mesti- agakkan Semangat, orang dia, lain, dia, orang lain dia. harapkan korang. Lepas tu korang harapkan orang lain tu harapkan korang. Dah Muli, benda tu masih. tak gerak dah sampai bila. Amira, thank you. Go korang.
Ika, thank you Ika. Okay geng, Semangat, kita korang, geng. Semangat, kita semangat. try rasa aura kat dalam. Geng, tak banyak Sebab lagi geng. saya dengan Tempat boy, Wanted geng, lagi itu tak 200 masuk tak lebih, boleh tengok geng. benda tu. Lagi 200 lebih lagi donat tu geng. Ayo geng, sikit-sikit bertiga seorang tong. Sikit-sikit geng. Dia akan siap geng. Bersatulah. Aida tadi Bersatulah terima kita kasih. geng. Dina, Kat terima kasih tiang Mas sebelah sana. Kim. Ha? Terima kasih. Tiang sana ke? Ada apa? Kat belakang tu tadi aku nampak ada muka. Dekat mana? Viewer pun nampak. Dekat ujung tu. Ni kat tingkap belakang ni. Kalau kita duduk di sini kan nampak tingkap belakang kan. Ada muka. Tengah tengok. Push. Rasa masih ni lah yang malam tu. Berapa orang? Sebab malam Bertiga. tu. Dekat dapur tu. Tu dapur ke? Kan? Kau mana yang kau orang Tu dapur kan? screenshot ke mana? Yang tu kau hantar je dalam grup geng. Tu belah dapur. Weh, apa depan tu? Apa tu? Ada bayang lah. Ada bayang hitam. Korang tak nampak? Nampak boy. Astagfirullahalazim boy. Okey. Jom kita masuk. Berderau-derau masuk ni tapi tak apa, kita cuba. Ya. Terima kasih Aida Talib. Terima kasih Mama. Kalau apa-apa je kat kita orang, cover kita orang ke. Sedap hati lah dengan 3 orang ni. Im, tambah 200 ringgit. Donat Syafiq. Makin. Semangat. Kami semangat ni. Kami semangat Ya, untuk geng. view ni geng. Kami masuk semangat ni demi korang ni geng. Jadi korang pun kena semangat juga. Apa? Aku dengar suara lelaki garau. Donat. Kamera tu tengah zoom tu. Geng, tu geng. Saya pin balik. Okey, jom. Terima kasih. Terima kasih Mas Kim. Ten, masuk. Takkan kita orang masuk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terbang tu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Terima kasih. Mana bagi gift? Bismillahirrahmanirrahim. Wih, Nazira masuk. Bunyi apa tu? Macam ada ramai macam ramai tengah ni. Ui, makin dekat. Wih. Apa tu? Wih. Woi, Tu India punya kah? bagus. Apa benda tu? Apa tu? Apa tu? Allahu Akbar. Wih. Assalamualaikum. Hati-hati benda tajam. Ramai. Leo. Macam dia tengah ni. Macam mana lah? Macam ritual lah tu. Ritual macam Sambil tengok bawah sekali Tak rasa macam ada orang dalam ni sebab hutan semua ni. Depan tu hutan, belah kanan hutan. Depan lagi sungai. Memang kat sini sebiji rumah je ada. Allah. Tak ada kan? Suara dia tak ada. Dekat suara tu tadi. Hello? Itu mana yang berbunyi? Aku tak tahu. Dalam bilik ke? Ke pintu dapur? Dapur ada pintu ke? Entah. Ada. Ada. Kita dah masuk. Terima kasih. Kat sini dah rasa panas kan? Rasa bahang. Assalamualaikum. Oh, terkejut aku. Gitu. Saya pun nampak. Kat tingkap. Saya tengah fokus kat depan ni geng. Saya tak perasan kat tingkap ke kat apa. Sekejap. Saya tutup lampu.
Mak Syarul Rashid apa benda kat belakang tu? Bismillahirrahmanirrahim. Tu apa? Allah Akbar. Aku salah pandang ke tadi kat dapur tu? Yang kat belakang tu siapa? Belakang? Tak Yang tahu. belakang pintu tadi tu. Ada orang ke? Tuang kat sini je. Aim. Cap. Oh, dia datang. Dia datang balik ah. Wai, lain aura dia sini, geng. Astagfirullah. Uish. Ada kat atas. Ada bunyi kat atas. Ada step. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, masa tu Tuan Roger cakap ada satu benda. Ada satu lagu yang aku buka. Benda tu tak suka. Okey. Kita try buka lagu tu. Pening. Kat sini rasa bahang ni. Kita try buka lagu tu. Tuan Roger cakap benda tu marah Saya try. sebabkan lagu ni. Hari tu saya kena tarik, kena hempap dengan mendalam. Allah Akbar. Lepas tu ada satu muka kat sini, geng. Selatan, pasang lagu tu tem. Jangan tem. Dia tahu jangan weh. Oh, hari tu kau kena teruk. Kau berani buka lagi. Saya tak puas hati, geng. Saya tak tahu dalam ni ada apa. Saya tak puas hati dalam ni ada. Sebab memang ada bangkai. Ada bangkai apa ni? Haiwan. Sekejap. Macam mana? Salam ibu ku sayang. Benda kat atas. Yang benda bungkus tu jangan ada siapa-siapa usik tau. Okey. Apa? Apa tu? Bunyi kat atas. Benda ni kita orang tak tahu apa benda. Saya tak tahu. Ada yang kata benda ni. Oi, siapa? Siapa? Stop je lagu ni. Oh, benda ni betul tak suka ni lagu ni. Saya tak suka. Betul Tuan Roger cakap benda ni tak suka. Oh. Stop dulu. Tak mendengar keadaan sekeliling. Saya tak puas hati, kan. Tak tahu dalam tu ada apa. Apa sebab SS benda tadi? Balik. Kenapa weh? Kenapa tu? Kenapa weh? Kau pergi pegang. Siapa pegang tadi? Siapa pegang tadi? Kau pegang Naim? Aku tak buka. Astagfirullahaladzim. Kenapa kau pergi pegang? Allahu Akbar. Sudah bagi tahu tadi jangan pegang. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Kau pegang Naim? Naim pegang. Tak, aku selak je, selak. Kau silap? Bangkai tikus tu. Aku pesan tadi jangan pegang benda tu. Aku dah pesan Naim. Aku dah pesan Naim. Allahu Akbar.
Oh ya, aku dah selamat ya. Jom ah. Jom. Ui, berderau oi. Ya Allah. Kita tak yang pegang. Aduh, boleh pegang. Tak pegang. Aku cuma selak je bangkai tu. Aduh. Allah Akbar. Saya tak boleh kan. Jujur saya dah tak boleh nak teruskan. Baliklah lagi. Baik. Saya dapat. Nampak sekali je tadi. Korang pun nampak yang dekat dapur tu. Suara yang menjerit tadi, siapa jerit tadi? Siapa jerit? Tak tahu, kita orang tak tahu. Tak dengar, aku tak tahu siapa teriak. Sebab itu aku bawa korang lari. Aku dengar kuat gila dari tingkap tu. Dia macam daripada suara Aku dapur. rasa ni lah, aku rasa. Dari dapur. Relax dulu, jangan belah. Relax dulu. Aku rasa sebab benda tu kena pegang. Betul kena pegang. Sebab tadi dekat dapur nampak benda tu sebiji macam tu tapi besar. Aku Sebab nak tu cakap kenapa aku takut. Sebab tu kenapa bosan larang sentuh. Sebab benda tu masih ada kat situ lagi. Ya, suara perempuan kan. Jadi Suara perempuan. Kuat gila, astagfirullahaladzim. Ngam main selak sikit tu kali kan. Dia sentuh lah. Aku rasa mungkin dia sebab dia sentuh tu. Aku rasa mungkin benda tu marah kot. Perempuan. Wih, kuat gila suara dia, astagfirullahaladzim. Aku rasa bukan lah. Bukan sebab aku sentuh. Dia sebab memang ada kat situ. okay, first. Mungkin sebab aku buka lagu. Mungkin aku buka lagu benda tu ada kat situ. Dan Bukan sebab tu. Bukan dan sebab kau tu. sentuh benda tu. So benda tu lagi marah. Dia memang dia tak sentuh yang benda apa kain tu. Tapi dia cuma mau selak. Tapi memang saya bagi tahu tadi jangan sentuh apa-apa kat situ, terutama benda tu tadi. Okay. Sebab tak habis lagi. Tarik nafas, pergi masuk balik. Kita tak boleh benda dia digantung sini. Okay. Aku risau. Apa boleh jadi? Aku takut. Aim lah. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Tak, saya depan camp. Kalau kau nampak saya jerit dah kat depan camp. Bukan saya jerit. Kan tadi saya selak benda tu kat depan camp. Confirm bukan suara Aim tu, confirm. Aku risau dia bukan aku risau buat apa. Sebab yang mana tahu-tahulah diorang dah pernah kenal ni kat sini. Paksa kita panggil mana tu? Siapa tuan tu? Madarian gerakkan tas Syafiq. Bos team gerakkan tas saya, geng. Come on, let's go. Tapi yang tadi dia tak tahu apa benda yang saya nampak. Nak cakap Turunkan donat, jangan kosongkan skrin. Semangat. cakap nama dia tak berani. Dia sendiri lah bagi tahu. Mana ada mana tempat ambil gambar tu. Saya rasa bukan saya silap bangkai tu, geng. Bukan pasal tu. Sebab pasal mungkin sebab wanted buka lagu tu. Sebab memang pada lagu tu lah kita orang kena hari tu. Ayo geng, bantu geng. Ayo semangat. Sebab lagu tu macam menyeru tau. Tunjukkan geng. Lagu tu macam menyeru. Allahuakbar. Ayo go. Go semangat. Ada step. Tuan Ojol bertugas. Apa tu? Aku pernah dengar bunyi termasuk Macam bunyi semalam pula. yang ni aku tak tahu betul ke tak. Aku pernah dengar ada yang kata bunyi cik cong sama bunyi dengan bunyi kucing. Aku tak pasti benda tu betul ke tak. Thank you. Bunyi kucing apa tu? Itu laba-laba. Kucing. Tak, geng. Kadang-kadang haiwan lain pun boleh buat suara tu untuk makan mangsa dia. Aku tak pasti benda tu betul ke tak. Tapi ada yang katakan bunyi cik cong tu sama macam bunyi kucing. Cuma bunyi tu lebih nyaring macam tadi. Saya tak rasa kucing dah hutan macam ni. Bunyi ni makin jauh. Tapi ada orang cakap Makin jauh bunyi Cik jauh. Chong tu bersiul dulu. Mungkin. Jom.
Betul. Jom lah. Gula-gula bunyi sayu. Kalau kita duduk luar ni memang tak Masih jauh bunyi ni. Woi. Apa tu? Hai, jom. Kau perasan tak geng? Masa kita orang masuk dalam ada bunyi tadi kan? Makin dekat Padahal kat luar tak ada bunyi apa-apa makin pun. rapat bunyi tu. Bunyi yang tu, yang diorang main gendang apa semua tu. Busuk kan? Kau perasan tak geng? Kami Padahal kita orang kat luar tak ada bunyi apa-apa kami pun. di Sarawak ni kalau buat explore ni timbul plate-plate ni kami tak sebut. Kalau disebut benda tu datang. Ini kalau kami yang biasa buat dekat Sarawak ni sebut bau-bau ni dia nak datang. Aku dah sebut. Ui, makin kuat bau dia kan? Ui, busuk Okey, try masuk pelan-pelan. Try masuk pelan-pelan. Aku rasa lah. Kalau dapat masuk dalam rumah, lowkan lampu. Aku rasa macam ada pocong dekat situ. Sebab dinding rumah tu putih. Kalau lampu terlalu terang, dia terlalu terang sangat, dia terbias nanti. Macam ada pocong dekat sini jadi. Oh no. Ted, tadi silap Ted pergi buka lagu tu tadi Ted. Aku lupa nak ingatkan. Lampu hijau macam mana nak buka geng? Nasihat kau hujung kata benda tu marah. Dia tak fikir pula apa benda yang datang tadi. Kau pula benda. Sekejap geng. Alamak, saya tak nampak button lah. Nak tekan lampu. Ted, try pakai lampu hijau. Aku tak tahu Syafiq punya ni. Sekejap. Aku tak nampak button. Okay. Ni ke? Kena. Sebab awak lain awak. Dengan bunyi suara nangis. Suara nangis dia dah bangun. Ya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya try pakai lampu hijau geng. Makin kuat Allah dia ni. Makin kuat Allah dekat sini tu. Memang makin kuat Allah dia. Bilik ni kena sendiri je. Di sinilah aku nampak yang ada muka tu kan. Ada apa? Masa aku kena tarik tu. Ha. Sebelum aku kena tarik, ada muka kat sini. Aku rasa mungkin bilik ni bilik di mana bomoh boleh cakap apa? Dia punya main room lah kat sini. Ya, betul. Dia mungkin ni lah biliknya sebab kalau kau tengok dekat lubang angin atas tu dia tutup tu. Memang lain Allah dia.
Assalamualaikum. Buka lampu. Kat sini tadi macam ada muka. Kamu geng, jangan kosongkan skrin. Salam. Allahu Akbar, subhanallah. Kau buat apa, Im? Allahu Akbar. Astag. Wih. Wih, terbuka. Wih, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Siapa yang buka? Siapa yang buka tu? Buka, Im. Aku nak tengok apa dalam Kau ni. buka, Im. Kau nak tengok apa dalam? Astagfirullahaladzim. Kenapa kau buka, Im? Kau dibagi tahu. Allahu Akbar, subhanallah. Sebab yang Aku dah cakap jangan buka, jangan buka. Kenapa degil? Astagfirullahaladzim. Hai, Tuan dah bagi tahu tu tanah kubur. Tuan dah bagi tahu tu tanah kubur. bukan dia. Suara perempuan. Saya nak tengok apa yang dalam tu. Nak katakan tadi suara tu datang pada bangkai, tapi tak ada pun. Suara tu datang dari lagu yang Wan Terbuka. Saya nak tengok apa yang dalam tu. Kau bayangkan kita malam ni. Astagfirullahaladzim. Kenapa dia buka benda tu? Astagfirullahaladzim. Geng. Sebab apa kau buka? Ha? Asal kau buka? Aku nak tengok apa yang dalam tu. Kau nak tengok apa benda dalam tu? Sekejap lagi. Sekejap. Okey. Kep, jangan sentuh Kep, aku risau Kep. Aku dah sentuh. Aku tengok. Dia terbuka kat area mana Kep? Tanya Cap dalam tu ada apa? Dalam tu ada apa Kep? Woi. Kep. Gerak. Balik base. Semua balik base. Tengok belakang sama. Jangan tinggal seorang. Im, kau okey Im? Ha? Im okey kah? Aku. Stop. Okey.
Turn kau belakang sekali tu. Bagi make sure Aim ke depan. Allah Akbar. Allah Akbar. Astagfirullah. Cap. Masa kau tengok Aji, bagi dia ke depan, bagi dia ke depan. dia buka area mana? Benda tu buka. Aku tengok apa benda yang ada dalam tu. Kaki yang aku tahu tadi aku tengok dia posisi. Aku kepala sebelah kanan. Betul. Kaki belah kiri kan. Dia buka belah kanan. Dia buka Geng, kepala. aku nampak something. Cap, okey dah Cap. Kaki. Cek kaki dulu. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Woi, Allahu Akbar. Ustaz ni. Woi, Allahu Akbar. Subhanallah. Astaghfirullahalazim. Woi, ambil. Astaghfirullahalazim. Woi, geng. Tarik. Astaghfirullah. Gerak. Balik, bes. Gerak, balik, bes. Allahu Akbar. Tarik terus, balik, bes. Tarik terus, balik, bes. Balik, bes. Terus. Weh, pegang dia ni. Pegang dia ni. Okey. Saya kat tengah, Aim kat depan, Cap kat belakang. Aim, istighfar. Sampai balik, bes. Cap. Gerak. Dia laju sikit Aim. Dia macam ikut ni. Belakang korang. Allah Akbar. Ni dulu, jaga aku sambung dengan boy dengan Syafiq. Biar kita orang settle. Saya mengaku silap saya sebab saya buka lagu tu. Saya mengaku silap saya. Saya minta maaf banyak. Sebab saya buka lagu tu. So dia dah cakap lagu tu benda tu tak suka, tapi saya Betul lah, aku cakap dengan korang. Malam ni tahu lah. aku dah tahu lah apa jadi malam ni. Benda tu terbuka. Yang malam hari tu pun dah terbuka pun sudah teruk. Malam ni Tak apa. Aim, Cap, tak apa. Balik, bes dulu. Relax. ada benda ikut ni dia belakang. Buat ni. Tuan Ojul, kalau Tuan Ojul dekat sini minta maaf Tuan Ojul. Saya tak dengar cakap Tuan Ojul. Saya buka juga lagu tu. Tuan Ojul cakap benda tu tak suka. Mungkin sebab perasaan saya nak tak sangat tercabar. Memang dia dah okey. Memang dah okey Aim. Aku memang dah okey. Jalan tu sangat ni.